diatasi melalui pemantauan daring Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia MCMC yang akan mengambil tindakan kepada pengaruh media sosial yang menyebarkan pengaruh negatif. Justru masalah tersebut boleh diselesaikan. Selesai pembahasan di meja bakal bakal. Tuan yang dipertua beralih pada hujah kedua, iaitu kreativiti dikongsi, persaingan industri semakin tinggi. Tahukah warga dewan, menurut Journal of Digital Economy 2023, sebelum kemunculan pengaruh media sosial, perkembangan industri ekonomi bersifat lebih terbatas kerana memerlukan kos yang tinggi serta komunikasi sahala antara syarikat dan pengguna, menyebabkan kebajikan usahawan kecil dan sederhana dipinggirkan untuk meneroka peluang pemasaran yang cenderung kepada keuntungan semata-mata. Namun, menurut Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia (MDEC), ekonomi digital telah menyumbang 23.3% kepada KDNK negara. Menurut My Digital Corporation, pengaruh media sosial telah menyuburkan nilai insani dalam ekonomi dengan mengangkat prinsip kejujuran rakan niaga atau equal inflation untuk mengkomersialkan produk mereka secara kreatif melalui kandungan mereka dan menjaga kebaikan mereka untuk memilih produk yang berkualiti yang ditawarkan. Sebagai contoh, atau jualan secara langsung di TikTok dan Instagram, berpengaruh membantu kebajikan usahawan kecil yang tidak mempunyai modal bagi memulakan perniagaan. Dipersilakan Muhammad. Yang berhormat, bukankah kemenangan kejayaan yang ditunjukkan oleh pempengaruh lebih tertumpu pada kemewahan luaran seperti kereta, rumah dan barangan berjenama, dan bukan dengan nilai murni seperti kejujuran, kerja keras atau integriti? Mohon penjelasan. Yang berhormat, itulah namanya cabaran membangunkan nilai insani dalam kemajuan. Sebab itu, pihak bertanggungjawab pasti melakukan penambahbaikan dari semasa ke semasa bagi menyelesaikan isu dan masalah seperti yang anda nyatakan. Menjawab soalan. Baiklah, saya teruskan. Impaknya, tinjauan ekonomi 2024, Malaysia antara negara yang merekodkan pertumbuhan kukuh dalam e-dagang Asia Tenggara yang menyaksikan pengaruh media sosial berupaya untuk membangunkan nilai kejujuran berdaya asing dan memberi inspirasi untuk memajukan ekonomi tempatan dan membantu usahawan kecil. Selesai hujah kedua. Tuan yang dipertua beralih pada hujah ketiga, iaitu ilmu pengetahuan disebar pendigitalan pendidikan bertambah mekar. Warga dewan, menurut kajian Fakulti Pendidikan UPSI pada tahun 2022 mendapati pengaruh media sosial berupaya menyebarkan inspirasi dan motivasi kepada masyarakat untuk menjadi lebih berilmu dan cakna akan isu semasa. Dipersilakan Muhammad. Yang berhormat, adakah yang berhormat sedar bahawa majoriti pengikut pengaruh adalah remaja yang mudah terikut-ikut dan belum matang dalam menilai baik buruk? Jadi, siapakah sebenarnya yang bertanggungjawab jika nilai insani mereka terpesong? Mohon penjelasan. Yang berhormat, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dalam My Digital untuk mengambil tindakan undang-undang bagi menyelesaikan masalah tersebut. Menjawab soalan. Baiklah, saya teruskan. Kepada masyarakat untuk menjadi lebih berilmu dan cakna akan isu semasa. Bagaimanakah pengaruh media sosial menyuburkan nilai insani, iaitu masyarakat yang berilmu pengetahuan? Misalnya, kewujudan algoritma TikTok niche, iaitu pengususan TikTok membolehkan lebih banyak pencipta kandungan berkongsi bahan bacaan, pendidikan, maklumat kesihatan selaras dengan dasar pendidikan digital DPD. Saya mengambil contoh seorang pencipta kandungan TikTok, iaitu Ustaz Azhar yang sering tulis di Soho kini mengenai English Pronunciation Channel dengan izin Tuan Yang Dipertua yang memanfaatkan platform itu dengan mengajar bahasa Inggeris dari segi tata bahasa, sebutan dan cara membina ayat dengan melibatkan penyertaannya pada muridnya. Secara tidak sedar, kita semua belajar daripada penyampaian daripada video itu dan telah mengumpul lebih 447,000 pengikut di TikTok. Kesannya, Purity Center melaporkan kandungan berusahakan pendidikan di TikTok seperti TikTok Guru telah mencatat lebih 6 milion tontonan di Malaysia pada tahun 2023 dan terus berkembang ke 14.3 milion. Ini mencerminkan minat yang signifikan terhadap kandungan pendidikan, bukan hanya dari pengaruh media sosial, tetapi juga dari komunitas aktif yang
dimanfaatkan untuk pembelajaran. Selesai bujang 3. Maka saya tegaskan pengaruh media sosial menyuburkan nilai insani. Sekian, Monto terus mencadang. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Menteri Kedua. Yang berhormat, jika pembangkang menganggap pengaruh hanya membawa pengaruh negatif, adakah itu bermakna semua pengaruh sama tanpa ada beza antara yang menyebarkan kebaikan dan keburukan? Mohon respon. Penjelasan daripada kedua-dua pihak. Seterusnya, saya mempersilakan Yang Berhormat Menteri Ketiga Kerajaan untuk mengemukakan hujah-hujah beliau. Seterusnya, mengukuhkan isu yang dibawa oleh pihak kerajaan. Dipersilakan Yang Berhormat. Cubaan Tuan dan Pertua, di meja kerajaan kami percaya kebenaran ialah perkara yang paling pahit untuk manusia terima. Sebab itu, kami akan tunjukkan kebenaran itu kepada semua agar kita dapat berubah ke arah Malaysia yang lebih baik. Terima kasih Tuan dan Pertua, kerajaan, pembangkang, seterusnya warga Dewan yang mulia. Assalamualaikum dan salam perbahasan. Bertindak sebagai Menteri Ketiga, saya tetap mendapat usul iaitu mempengaruhi media sosial menyuburkan nilai insani. Baiklah Tuan dan Pertua, terus kepada gerak kerja saya yang pertama membina hujah ketiga apabila pembangkang iaitu mengenai penyusun menjadi butang realistik. Baiklah, saya bilas ini. Pertama, dalam hujah ini mereka tidak pernah tunjukkan kepada kita ketidakkeupayaan mempengaruhi media sosial untuk membangunkan nilai insani masyarakat ke arah yang lebih baik. Sebab apa? Sedar ataupun tidak, mereka hanya menyatakan pengaruh-pengaruh yang negatif atau masalah yang disebarkan oleh mempengaruhi media sosial. Mustahillah kerajaan hendak tunjukkan tiada langsung masalah. Soalan saya, adakah masyarakat kita membiarkan sahaja pengaruh negatif ini disebarkan? Tidak, warga Dewan. Sebab kita dapat melihat tindakan-tindakan pengaruh media sosial yang telah mengajak masyarakat untuk menentang dan mengancam ancaman-ancaman dan pengaruh negatif melalui media sosial. Ini disokong kajian Nation Global Trust in Advertising 2021. Lebih 70% kandungan berunsur negatif seperti bully cyber, penyebaran fitnah dan budaya hedonisme melampau. Tindakan menentang inilah menggambarkan nilai insani seperti jati diri masih lagi subur, warga Dewan. Selesai pembidasan darujah ketiga, saya teruskan lagi dengan pembidasan darujah kedua iaitu mengenai pengaruh membawa pengaruh negatif. Hujah ini juga saya kira hujah bermasalah kerana dalam hujah ini mereka tunjukkan hanya segelintir pengaruh media sosial yang membawa masalah. Soalan saya, adakah tindakan beberapa individu yang membawa masalah menggambarkan keseluruhan pengaruh media sosial bermasalah? Sebab itu, Kementerian Belia dan Sukan telah mewujudkan anugerah Icon Influencer AII dengan izin Tuan dan Pertua yang bertujuan mengiktiraf dan meraihkan pengaruh media sosial yang memberi inspirasi kepada masyarakat. Justru, usaha ini dapat meningkatkan kualiti pengaruh media sosial. Hal ini kerana kajian oleh Digital Information World 2022 mendapati lebih 60% pengguna media sosial mengakui tindakan pengaruh media sosial memberi kesedaran untuk mengubah pandangan mereka terhadap isu negatif seperti berita palsu, bully cyber dan budaya toksik. Maka, saya kira hujah ini sudah gagal, warga Dewan. Dipersilakan Yang Berhormat. Yang Berhormat, adakah Yang Berhormat sedar bahawa sebahagian besar pempengaruh lebih cenderung meniru budaya luar, gaya hidup barat dan konten viral di TikTok berbanding memelihara nilai tempatan seperti adab, tata susila dan kesopanan.
masa bagi menyelesaikan sudah masalah seperti yang dinyatakan. Menjawab soalan. Baiklah, saya teruskan. Selesai pembilasan takrojah kedua, saya teruskan lagi dengan pembilasan takrojah pertama, iaitu mengenai pengaruh bermodernisasi pelaku tidak bermoral. Saya dapat gambarkan hujah ini ibarat curah garam ke laut, sebab mereka asyik mempertikaikan kandungan yang tidak bermoral. Pertama, pembangkang gagal untuk memahami pengaruh media sosial, berupaya mengajak pengikutnya untuk mengekang pengaruh tidak bermoral dan menggunakan budak aduan pada skrin. Apabila kandungan dilaporkan secara berulang, pihak pentadbir aplikasi akan menyemak, menyekat dan menurunkan kandungan tersebut bagi melindungi masyarakat daripada penyebaran maklumat palsu, polis cyber atau unsur tidak bermoral. Inilah menunjukkan nilai insani, iaitu sifat bertanggungjawab dan keprihatinan masyarakat. Misalnya, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (NCMC) telah menerima 51,638 dilaporkan yang bercanggah dengan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Izin awal. Ini membuktikan masyarakat cekap, pantas dan cakna. Dipersilakan, Yang Berhormat. Yang berhormat, jika benar berpengaruh menyebarkan pemikiran positif, mengapa semakin ramai remaja mengalami krisis identiti dan tekanan emosi akibat terlalu membandingkan diri dengan kehidupan sempurna yang ditayangkan oleh pengaruh? Mohon penjelasan. Jangan risau, Ibu Hormat. Masalah-masalah tersebut boleh diatasi oleh pentadbir aplikasi yang akan membuat pantauan terhadap kandungan yang dibuat naik oleh pengaruh media sosial yang menyalahi garis panduan. Baiklah, saya teruskan. Menjerat diri mereka sebab mereka sendiri tunjukkan adanya laporan dan aduan awam telah dibawa oleh orang awam. Wujud laporan dan aduan itu sendiri menggambarkan keprihatinan masyarakat yang semakin subur. Baiklah Tuan dan Pertua, selesai menjelaskan tiga-tiga hujah pembangkang, sekarang beralih kepada pembuahan kes di meja kerajaan. Hujah pertama, kemanusiaan diangkat, empati masyarakat kian tersemat. Hujah kedua, kreativiti dikongsi, persaingan industri semakin tinggi. Hujah ketiga, ilmu pengetahuan disebar, pendidikan pendidikan bertambah mekar. Kami sebagai kerajaan telah mencoba sebuah bahasan dengan mengemukakan tiga hujah yang berdasarkan kepada keupayaan pengaruh media sosial untuk membangunkan nilai insani masyarakat ke arah yang lebih baik. Maka percayalah kepada pihak kerajaan. Mohon untuk terus mencadang. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat. Hormat, Yang Berhormat, sekiranya tanpa pengaruh media sosial pun, masalah tersebut pasti boleh berlaku. Ini menunjukkan itu masalah sikap individu, bukan salah pengaruh media sosial. Mohon respon. Seterusnya dipersilakan wakil dan para pihak kerajaan pula untuk tampil menyampaikan ucapan penggulungan. Dipersilakan Yang Berhormat. Terima kasih Tuan dan Pertua Dewan. 4 minit terakhir dalam sesi penggulungan ini, saya minta perhatian seisi Dewan sekalian untuk bersama-sama kami kita mengisi anak kaca dan permata. Maka 3 gerak kerja akan saya jalankan. Pertama sekali, saya akan melakukan rumusan bilasan terhadap hujah pahlawan. Kedua, saya akan melaksanakan rumusan hujah di pihak kami. Dan yang ketiga, saya akan melakukan rumusan peribahasa. Ayo kita mulakan dengan menganalisis kesalahan-kesalahan terbesar di meja pembangkang. Dalam sesi bahasan hari ini, perwakilan pembangkang hadir dengan niat untuk membangkang usaha kembali. Namun, saya mesti bukan saya. Asas pembawaan perwakilan pembangkang hari ini cukup lemah. Sebab apa? Saya dapat rangkumkan hujah-hujah pembangkang. Hujah pertama, berpengaruh bermoralisasi pelaku tidak bermoral. Hujah kedua, mempengaruhi membawa pengaruh negatif. Hujah ketiga, mempengaruhi menjadi hutang realistik. Pertama, hujah-hujah ini mereka gagal untuk bersemuka dengan asas pembawaan di perwakilan kerajaan.
mereka memilih untuk berbincang hanya mengenai masalah dan pengaruh-pengaruh negatif. Sebab pembuktian pembangkang bersifat selektif. Mereka sandarkan semua pengaruh negatif disebarkan oleh pengaruh media sosial. Sedangkan pengaruh-pengaruh itu disebarkan oleh akaun-akaun palsu atau keyboard warrior dengan izin Tuan Yang Tertua. Bukannya dari pengaruh media sosial. Pun begitu, adakah pengaruh ini dibiarkan? Tidak. Malah pengaruh media sosial mempunyai kuasa tak besar untuk menggerakkan pengikut mereka membantah pengaruh negatif di media sosial. Namun sayang, pembangkang menggelapkan benda ini. Kedua, perjuangan mereka ibarat mengepit hidup ayam. Kerana sejak bangunnya pembangkang sehingga sesi penggulungan tidak berani menafikan isu-isu yang kami tuntut. Penaan yang mereka tunjukkan. Pertama, kemanusiaan tidak diangkat. Empati masyarakat tergugat. Kedua, kreativiti disekat. Persaingan industri menjadi terhad. Ketiga, ilmu pengetahuan terjejak. Pendigitalan pendidikan semakin terbatas. Makna kata, hujah-hujahkan masalah yang tegak bagi dewan karyawan. Ketiga, bagi pembangkang, mereka menuntut tiada langsung pengaruh negatif dalam media sosial. Sedangkan ini ialah tuntutan yang tidak logik untuk dibuktikan. Bagi pembangkang, pohon yang lain terus akan berebut. Sedangkan pohon itu boleh kekal subur melalui pajak dalam usaha-usaha pihak kerajaan yang dilakukan dari semasa ke semasa. Selesai urusan berdasar, kita beralih kepada perbuatan kerajaan yang lebih murni dalam Dewan Perbahasan. Kami telah tunjukkan keupayaan pengaruh media sosial untuk membangunkan nilai insani masyarakat ke arah yang lebih baik. Ujar pertama, kemanusiaan diangkat, empati masyarakat kian tersemat. Ujar kedua, kreativiti dikongsi, persaingan industri semakin tinggi. Ujar ketiga, ilmu pengetahuan disebar, pendigitalan pendidikan bertambah mekar. Kesimpulan perbahasan, saya ingin mengajak kita semua untuk berfikir seketika. Kerana menyuburkan nilai insani ibarat menumbuhkan benih di tanah yang subur, yang disemai dengan keikhlasan, yang disirami dengan kepercayaan. Akhirnya benih yang dicampak ke darat menjadi gunung, yang dicampak ke laut menjadi pulau. Mohon untuk terus mencadang. Assalamualaikum. Ahli-ahli yang berhormat.